Ya tanya gini, ya Allah, tanya kita ni kat tinggi siapa tak hafal lagi. Apa dia tanya? Di langit ia kedua, dia tanya itu. Apa kita tak hafal lah. Oh, apa bumi pun tak rata. Tak bukit pun tak naik. Oh, tanya tak langit. Di langit ia kedua, tanya dia. Jin dan syaitan ada ataupun tidak? Lah, taklah siapa nampak belakang tu dah. Ini kata jadi kena ilmu. Ini jadi ke ilmu nak cakap lagu ni panggil terhati di atas sama'i. Setengah pada usuluddin kita tu selain pada bicara bab sifat ketuhanan, sifat yang kedua sifat kenabian, yang ketiga iaitu kita dengar terima apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tidak bercakap melainkan wahyu dari Allah. Ada Quran Allah Taala turun atas dia, Jibril baca atas dia. Bila baca dia dengar. Berarti dia baca ikut umat dengar. Itu kalam Allah dia baca. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakki. Mana tak faham tanya dia. Ya hurai itu hadis kaitan dengan ayat. Nah, tafsiran dia tu, menerang keterangan dia tu. Mengenai dengan ayat. Kemudian hak wahyu ke dia tu. Apa? Ya ayat. Bila dia kita dengar. Maka dengar ni apa yang kata maksudnya kita at-tasdiq bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai bi jami'i. Kita ni hanya membenarkan dengan apa yang bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jin saya kita apa? Jin saya kita apa? Tak ada nak arti nak maksud. Hatu pi ada ke tak? Hatu ada tak? Ada. Biasa tengok tak? Tak biasa tengok. Nah, apa dia panggil jin. Tapi bukan mustahil sebab setiap maujud sah dilihat. Malaikat tak lihat. Maka kita maklum malaikat panggil man fis sama. Mereka yang di langit ialah malaikat, tempat dia di langit. Cuma dia turun tugas dia. Orang ni kerja ni, hanya malaikat ni pegawai bahagian ni, tempat dia di langit. Tengok duk gile kita pagi turun subuh tadi ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Malaikat jaga semalam dia naik subuh tadi. Lepas tu hak turun subuh tadilah hak tarawih dia panggil ada gile dok win. Hak jaga malam naik subuh. Hak nu turun hak ni naik. Anda jaga hak sehari ni asal karya. Hak nu turun hak jaga malam hak ni naik. Lepas ni kita dengar daripada hadis raya. Alah, pagi tadi nampak tak mereka ada pergi mari duk jaga kita? Tak apa. Apa pula ada ayat kata apa kita bercakap semua mereka bantu. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tu Allah Taala ayat sendiri. Tidaklah betul-betul apa kita ni malaikat ada di isinya raqib duk mengintai-ngintai duk titam kita tak ada berhenti. Orang duk titam ni duk kerja sini bukan ni saja ni. Ni talaqi duk depan lagi. Hak titam seluruh dunia ni. Nah, ambil duk pergi kono mari daripada Sarawak duk minta ijazah dengan ngaji satu. Tengok dia modok di Sarawak minta ijazah. Kita tak ada di Sarawak, tak ada. Panawaan nak jak dia dulu. Jadi nak jak apa? Jadi mana ada titam kita tu raqib yang mengintai-ngintai. Bila tertulis bila cakap gapo kok baik, bantu Allah. Apabila kita buat benda tu jahat, salah dengan syarak, hak balik malaikat selagi tu raqib hati kiri nak bantu dia tanya ni dulu. Balik lagi. Nanti keras sikit lagi. Takut-takut yang nak istighfar, takut yang nak apa. Sahabat kita disuruh iringi doa kifarat. Kata astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak tulis. Keras dulu. Tapi kalau hak majikan selalu dah. Dia dah pasti kita buat gugur hapus semula. Deki ke orang apa hapus. Tu hal lain lah tu. Maka naknya di mana tempat nak? Kita yakin kata iya begitu. Kerana Tuhan raya sendiri. Cuba kita pakai bahu kupur, kita pakai bahu Tuhan. Tapi kita dengar ke tak suara je dia berkecek? Dia berkecek dua tu, tak dengar.
Payah duduk di mana? Khilaf ulama kata setengah dia faqih, ada setengah ni ni tabahu. Semua kita tengok tak nampak. Sebab ni kalau kata ada email dia kata bohong. Mana berkecek benda tak ada. Ni kata ada email tak boleh kecek. Tapi kita kena ada email kecek lagu ni percaya ni. Sebab mana email terpercaya dah, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah, Quran siapa? Percaya dengan kita Allah. Maka dia royak kita percaya. Dalam hadis pula kita percaya muka Rasul. Dia giling hati. Kan? Maka tak kalau tu mai sini pula di langit yang kedua, jin ada ke tidak? Nak tahu jin tu apa? Hatu. Baik. Gak jin ni masuk dalam mereka di bumi. Maksud dalam wa ma bainahuma, kita manusia masuk dalam mereka barang yang antara langit bumi. Jin juga masuk dalam barang yang antara langit bumi. Dan syaitan. Apa syaitan? Ini syaitan lebih khusus. Nah, asal pada luarnya kullu mutamarridin, tiap-tiap yang amat jahat. Melayu kamu panggil jahamat. Jahamat. Mudah ni jahamat. Kucing ni jahamat. Apa jahamat? Jahat yang amat. Jadi bahasa kapur jahamat. Maka tiap-tiap yang jahamat pada luar panggil syaitan. Dan pula munasabah pula syaitan diambil pada luar asal mana dijauhi daripada rahmat Allah. Tetapi bila masbuk syaitan saudara iaitu iblis itu sebagai bapa dan anak-anak cucunya panggil syaitan. Segala syaitan. Lepas tu mereka inilah berdakwah ni. Iblis sendiri dengan puak anak cucu dia ni berdakwah. Berdakwah panggil kita manusia ke arah dia. Berdakwah jin ke arah dia. Itu dia. Maka turut dia jadi kupuk tu jin kafir. Nah, bila bakitnya Nabi dia berimeh jin yang mukmin, muslim, saudara. Nah, kita manusia, begitu juga. Ada yang kufur, ada yang beriman. Jin super. Jadi bila tanya ada ke tak di langit yang kedua, tuasa tangan yang kedua lah yang pertama pun tak ada. Kalau dulu iblis sendiri dia duduk di langit kali dengan malaikat. Kan? Lepas pada dia diraka ke Allah tu dia halau ke dia hamba. Nah, tak boleh lah nak naik. Anak-anak cucu dia tak boleh nak naik. Tapi di samping itu presiden curi dengar. Dulu katanya belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenar lagi setakat 3 lapis. Dulu dia bebas. Lepas tu di stop. Boleh lagi naik ke atas. Lapis 2 lapis katanya. Apabila bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stop terus tak benar. Bila tak benar dia duk curi dengar. Bila malaikat dia bermesyuarat, dia bercakap, dia curi dengar. Supaya dia mesyuarat, bahasa mesyuarat, kuamlap, dia duk curi dengar. Tebih dia mana itu. Itu kena pegang, kena rejam tu. Sampai panggil rajim. Jadi rejam, jadi lontat, jadi pegang oleh malaikat. Jadi kesimpulannya di langit yang kedua tanya ni. Jin dan syaitan ada atau tidak? Tak salah yang kedua lah, yang pertama pun tak ada. Tak benar naik. Itu je lah. Ini tahu dari mana? Tahu daripada hadis Quran lah sebutnya. Daripada hadis. Jadi mana pada di langit ialah tempat malaikat.